seorang penerbit yang besar, yang terkenal dan sangat berpengaruh. Tetapi end up tiba-tiba dia memilih anaknya, anak kandungnya untuk bekerja dan memegang watak utama. Kak Leni tak maulah sebut nama. Kita tak sebut nama pasal orang tahu agaknya kita bercakap. Sebut je Kak Leni. Tak payahlah, malaslah. Cerita belakang tirai, tempat kisah lama hidup kembali. suara yang pernah sunyi. Assalamualaikum, bertemu lagi dalam podcast Cerita Belakang Tirai. Kerana semua cerita bermula dari belakang tirai. Jangan lupa untuk terus subscribe, komen dan like dan push the notification bell untuk terus mengikuti kami supaya anda dapat alert dengan update terbaru siaran podcast cerita dari belakang tirai ini. Ya, dan yang nak komen tu, anda boleh komen ataupun memberi cadangan kepada kami untuk kami menambah baik kualiti podcast kami, dan juga mungkin ada yang anda nak kongsikan kepada kami untuk kami bincang dalam podcast ni. Itu boleh email boleh email mekarbudaya.sokmed@gmail.com. Kami menunggu juga email anda, mana tahu anda ada cerita-cerita belakang tirai anda sendiri nak dikongsikan dan nak kami bacakan tapi anda tak mahu dikenali. Email kepada kami. Ya, kali ni saya dapat email tu. Saya ingat untuk cerita belakang tirai, tapi biar betul. cerita belakang saya pula. Hey, email apa? Cerita sikit. Tak ada lah. Dah, saya dapat job. Oh, dapat job. Belakang tirai lah. Oh, seronok lah dia nak umum job dia depan kamera semua orang. Okey, Mat. Okey, Minggu ni kita nak cerita pasal apa? Okey, kita ada satu topik yang menarik. Tapi sebelum kita pergi topik tu, sebenarnya ada satu benda Kak dia nak cerita. Dalam beberapa episod kita dah bertemu dengan penonton kita ni. Ya. Kita tak sebut lagi betul-betul tentang Mekar Budaya tau. Asyik sebut pasal kau, asyik sebut pasal kerja kau. Kita nak sebut juga pasal Mekar Budaya ni sebenarnya. Saya nak cerita pasal Wazir Budaya. Tak ada. Kau jangan. Baik. Okey, dia macam ni. Mekar Budaya ni bagi pengenalan ringkas sajalah, sebab mungkin orang tertanya juga Mekar Budaya ni apa. Kalau dalam kalangan circle teater, sahabat-sahabat kita ada yang tahu Mekar Budaya adalah sebuah persatuan, pertubuhan, pertubuhan yang berdaftar di bawah non-governmental organisation, NGO, sebuah kumpulan yang tidak berasaskan keuntungan lah. Tetapi sebagai sebuah grup teater, sebenarnya grup teater Mekar dah wujud sejak tahun 2002 lagi. Oh, lama lah. Kira berapa tahun dah? 2002 12, 22, 24 tahun macam tu lah. 24 tahun. Sebagai sebuah grup kita dah lama, okey. Dan sebagai sebuah pertubuhan kita baru mendaftar lah dalam beberapa tahun yang lepas, okey. Ceritanya sekarang ni sebagai sebuah persatuan kita mempunyai ahli-ahli. Okey, dan ahli-ahli kita ni ada beberapa generasi dah ni. Kak Leni generasi pertama, hormat sikit. Saya Gen Z. Dia generasi kedua. Kak Leni, hai. Saya nak masuk lah Mekar Budaya ni. Ayo, patutlah. Okey, macam Ahmad Iswazir dan juga beberapa rakan yang lain macam Nina Fariza, apa semua itu ada generasi kedua. Dan kemudian ada generasi ketiga ni lah. Orang-orang kuat di sebalik podcast kita ni sekarang. Okey, kenapa Kak Leni tiba-tiba buka intro pasal Mekar Budaya ni sebenarnya? Why Kita banyak buat persembahan kan, teater. Kita punya main business adalah teater lah. Tapi Mekar Budaya bukanlah sebuah pertubuhan, bukanlah syarikat ROC yang ada berasaskan keuntungan. Kita ni pertubuhan, kita menjalankan tugas kita sebagai sebuah pertubuhan yang menjalankan sektor ketiga. Okey, sektor ketiga untuk membantu kerajaan untuk meluaskan lagi aspek-aspek berkaitan teater ataupun seni persembahan di tanah air. Khususnya bidang seni lah. Bidang seni persembahan. Okey. Sekarang ini kenapa pula tiba-tiba Kak Leni buka cerita tentang Mekar Budaya? Sebab macam ni, Mat. Engkau ni kan, mana-mana persembahan teater yang dianjurkan oleh Mekar Budaya ni kan, ada je muka engkau. Tak malu ke? Kau tak rasa macam kau tak rasa macam nak menolak ke kalau kita orang offer pun macam, Mat, jom. Baiklah, join. untuk pengetahuan anda semua, saya ni sebenarnya eksklusif lah untuk podcast Cerita Belakang Tirai ni. Saya ni anak kerabat. Kerabat apa? Kerabat Mekar Budaya? Kerabat negeri Isketambola. Tak tahulah Kak ini kan. Bila saya mula saya tak tahu sampailah saya dengar di telinga saya mengatakan asal projek ataupun job Mekar Budaya ada je J. Iswazir. Jadi bagi saya, sebab asalnya sebab saya tidak ada, yelah, even saya kenal Kak Leni dan saya adalah
ahli mekar. Mhm. Jadi bagi saya normal lah sebab saya mengikuti apa yang mekar buat. Ya. Jadi sebagai ahli saya tahu dan job tu sesuai untuk saya. Kiranya kau ni anak emas ayam tambatan macam tu lah. Nak kata ayam Kau emas ni tu. nepo baby lah. Oh, nepo baby. Ya, nepo menarik baby. perkataan Menarik. nepo baby tu. Sebenarnya itulah dia. Kita nak pergi ke situ lah sebenarnya. Okey. Sebab kita punya topik pada minggu ni, kita nak menyentuh tentang nepo baby. Mat, kau ya. faham tak nepo baby tu apa? Nepo baby tu bagi saya macam saya. Yang saya tahu selalu orang cakap saya ni baby face. Ayo. Jadi nepo baby okey saya buat pahaman saya lah. Nepo baby ni adalah orang kaya yang bapa dia kaya. Kan? Okey. Ada kilang, ada emas, ada ladang. Jadi bila projek apa-apa mesti bapa dia bagi dia dulu. Bolehlah dekat lah tu. Kalau ada 20 markah dapatlah 10 kot. Okey. Lulus. Okey, betul lah tu. Okey, betul. Cuma bila kita nak kaitkan nepo baby, term nepo baby dalam konteks seni, persembahan ataupun ni lah projek-projek kan macam yang kau cakap tadi tu. Okey, Kak Lee pun baru baca sebenarnya benda ni. Nepo baby ni adalah satu term yang sangat baru. Dia sebenarnya muncul, disebut-sebut pada tahun 2020 dan menjadi popular pada tahun 2022. Okey, kalau berdasarkan Kak Lee punya pembacaan, I suka membaca. Okey. Saya suka mendengar. Okey. Nipo ni of course berasal daripada perkataan nepotism. Okey, nepotism ni adalah satu peluang ataupun kelebihan ataupun keistimewaan yang diberikan kepada seseorang yang ada kaitan dengan orang yang memberi. Saudara mara, macam itulah secara ringkasnya. Kerabat. Okey, apabila diperkenalkan term nepo baby ini, dia sebenarnya ada seorang pengguna Twitter pada tahun 2022 lah macam tu kalau tak silap dia mengkritik seorang pengarah di Hollywood bernama Judd maaf kalau salah, baru baca. Judd dan juga wife dia Leslie Mann. Okey, mereka ada anak. Anak mereka bernama Maud Apa tu? Okay. Dia pengarah ni dia arahkan satu drama berjudul Euphoria dan mereka menampilkan anak mereka kat situ. Anak diorang yang tidak dikenali pun pada waktu tu. Jadi pengguna Twitter tu start dengan term nepo baby daripada nepo baby ini adalah kependekan daripada ayat yang panjangnya adalah portmanteau of nepotism and baby. Portmanteau nepotism and baby. Jadi dia merujuk kepada orang yang mengembangkan kerjaya ataupun kejayaan mereka berdasarkan network kabel yang berdiri di atas mungkin kekayaan ibu bapanya. Peluang yang ada yang dicipta oleh ibu bapanya dan selalunya mereka ni dirujuk sebagai lahir atas dulang emas lah macam tu. Baik. Itulah ceritanya Itu kan. ceritanya. Tapi Kita perkenalkan bila saya cerita panjang lebar Kak Leni bercerita dan memahamkan saya. Apa masalahnya? Tak faham juga. Tak. Saya faham. Tapi apa masalahnya? Dah lah yalah. duit bapak dia. Bapak dia buat production. Kan? Dan apa salah kalau saya pun? Apa salahnya? Saya budaya. bagi peluang untuk anak saya buat cerita tu. Macam mekar budaya. Apa salahnya saya buat benda tu? Sebab saya ada capability tu. Tapi bukan saya cakap lah. Siapa cakap? Orang mekar budaya. Okey, Ahmad Suazia dia ni ahli seumur hidup mekar budaya lah. Ahli seumur hidup maksudnya orang yang dah bayar yuran penuh. Bagus kau. Itu je lah yang aku boleh puji. Ya. Panjang-panjang kenal, itulah pencapaian terhebat dia. Jadi bukan kabel, saya bayar. Kan saya ada hak untuk berlakon bila mekar budaya buat. Okeylah. Kalau kita balik kepada pengertian nepotism itu pun, kalau kita kata orang tu nepo baby, sebenarnya highlight utama adalah dia ni tak buat apa-apa pun. Tak ada apa-apa, tiba-tiba boleh masyhur disebabkan mak bapak. Tapi pada pendapat Kak Lin ni, Ahmad Iswazir ni bukanlah tak ada apa-apa. Masyhur jugalah. Tapi yelah, waktu mula-mula kau join mekar budaya, kau bukan siapa-siapa pun. Kemudian di tengah-tengah tu dia ada, of course lah, ada credibility, ada pencapaian dia sendiri. Jadi kita orang pun, rasanya kita orang yang nepo baby ambil kesempatan kat kau. Ya, sebenarnya. Mekar budaya yang nepo rupanya baby. Kita yang nepo baby kepada Ahmad Iswazir. Ya, tapi biasalah orang tidak mahu melihat dalaman tapi lihat luaran saja. Okey. Apa dia? Kenapa tiba-tiba muncul dengan topik nepo baby ni? Apa yang berlaku sebenarnya dekat kita punya
Bagi saya macam inilah Kak Leni. Nombor satu, kita akan cerita. Bagi saya percaya inilah lumrah hidup. Lumrah hidup. Apa-apa saja perkara, apa-apa saja perbuatan, ataupun apa-apa saja tindakan, dia akan ada kebaikan dan keburukan. Okey. Jadi kalau saya lihat daripada kebaikan Nipo Baby ni kali ni, dia ada kebaikannya di mana di mana orang yang memberi pekerjaan ataupun salah satu tugasan kepada anak dia, yang mana anak dia memang ada credibility, ada pun layak. Kan, cuma yang mungkin orang rasa tak adil sebab orang tak kenal, tapi bermula dengan kena kenal baru orang kenal. Jadi bagi saya tak ada masalah, itulah kebaikan dia. Nombor satu, apabila dikatakan Nipo Baby ni, orang tu adalah selalunya orang kaya. Kan, berkemampuan. Jadi selalunya anak-anak mereka ni pun dah terdedah dengan contoh ada keyakinan diri, tahu absorb tentang kritikan apa semua. Jadi dalam bidang seni kali ni, selain daripada kita kena ada bakat, kita juga tahu bawa diri. Networking tu penting juga. Networking tu bagi saya itu kebaikan yang bagus lah Nipo Baby ni. Sebenarnya mungkin juga kalaulah kita melihat ni dalam konteks sebuah keluarga seni, okey. Kadang-kadang kita tak dapat juga nafikan anak-anak ni walaupun orang tak kenal, tapi jika mereka ikut mak bapak mereka dari kecil, sebenarnya mereka dah mendapat pendedahan yang sangat besar. Dan kadang-kadang mereka mendapat ilmu itu straightforward daripada pengalaman mereka. Betul. Jadi mereka belajar dari pengalaman berdasarkan pengalaman mereka mengikut mak bapak, pergi berlatih teater contohnya dari kecil. Bayangkan kalau anaknya dah masuk dalam studio teater sejak berusia 5-6 tahun. Sampailah berumur 18 tahun. Kita tak bolehlah juga nak kata anak ni tak tahu apa-apa kan. Cuma mungkin dia tak ada pendedahan lah dekat media. Tetapi Kak Leni, apabila kita dah ada sesuatu dalam diri yang dipanggil ilmu, yang dipanggil ilmu hidup pun, kan? Saya tidak menolak teori, tapi bila ilmu hidup, pemahaman tu lebih, orang cakap bukan dalam keterpaksaan. Contoh saya bagi contoh, pelakon legend kita, living legend, Abang Faizal Hussein. Okay, dia dari kecil memang dah ikut betul-betul arwah Hussein Abu Hassan. Betul-betul, Hussein Abu Hassan. Dia bersepupu dengan Datuk Rosyam Nur. Datuk Rosyam Nur. Dia cakap masa mereka dekat Finas kat situ ada sungai. Di mana masa bapak dia tengah syuting whatsoever, dia dengan kawan-kawan yang maksudnya anak-anak orang-orang kru apa semua, diorang pergi mandi sungai. Tapi dalam masa sama diorang terdedah dengan apa yang orang seni atau arwah bapaknya buat. Jadi adakah kita nak katakan Faizal Hussein boleh lah dia Nipo Baby, tapi tengok dengan terbuktinya dia dah membuktikan sekarang credibility dia sebagai seorang living legend pelakon di Malaysia. Dan bagi saya benda tu tak ada masalah dan lebih memudahkan apabila orang panggil dia walaupun pertama kali, tapi dia tahu ni kamera apa, ni apa. Betul. Itu bagi saya okey. Yang itu kali ni setuju. Okey, bagaimana pula sebab perkara ni menjadi perbincangan orang ramai. Katakanlah ibu bapa yang dimaksudkan tu adalah seorang penerbit yang besar, yang terkenal dan sangat berpengaruh. Yang mana orang-orang seni yang di luar yang mengharapkan dapat bekerja dengan beliau, mengharapkan supaya ada kesempatan untuk berlakon ataupun bekerja di bawahnya kerana dia seorang penerbit di atas nama beliau sebagai seorang penerbit yang berpengaruh, tetapi end up tiba-tiba dia memilih anaknya, anak kandungnya untuk bekerja dan memegang watak utama. Dan inilah sebenarnya walaupun Kak Leni tak maulah sebut nama. Kita tak sebut nama pasal orang tahu agaknya kita bercakap. Sebut je Kak Leni. Tak payahlah. Malaslah. Okey, tapi sebenarnya okey. Rentetan daripada kejadian itu, maka orang pun mula mengata, Nipo Baby. Jadi ada tanggungjawab ke? Maksudnya perlukah seseorang penerbit itu kalau dia mengambil keputusan untuk mengetengahkan, menampilkan bakat anaknya, dia ada tanggungjawab ke untuk justify kepada orang ramai? Ya, bagi saya memang dia kena ada tanggungjawab. Tapi bagi saya dalam isu itu Kak Leni, dia lebih kepada expectation. Baik, bila orang cakap yang ibu bapanya dah memberi yang terbaik. Tetapi mungkin anak dia untuk pertama kali dia gugup apa semua. Tetapi dari isu tu Kak Leni, kalau mengalami kerugian dia, itu mak bapak dia. Betul juga kan. Cuma bagi saya mungkin orang marah apabila
sebenarnya isu saya kecilkan isu dia attitude. Okay. Apabila dia Explain to me. contoh dia dia tak ikut call time, dia menyusahkan dari segi adab dia faham. bekerjasama dengan kru. Maksudnya kalau dia dah tahu dia datang daripada peluang itu semudah tu, Hmm. tunjukkanlah professionalism yang sebenar. Jadi orang pun akhirnya tidaklah akhirnya cakap-cakap orang ini akhirnya akan berlalu. Ya. Akhirnya dia dapat membuktikan dengan sendirinya bahawa dia memang berdiri di atas bakatnya sendiri, bukan semata-mata kerana ibu bapanya adalah orang yang memberi kabel. Beri kabel. Okey. Pengarah kita, Nick, dia cakap yang membuatkan orang marah tu sebab dia punya casting call tu open. Dia buat secara public dekat social media. Jadi semua orang datang, orang prepare. Cuba nasib untuk mana tahu dapat lah cerita ataupun filem tu atau teater tu. Tapi end up anaknya yang dapat. Anak-anak. Anak dia datang casting ke tak? Kita tak pastilah kat situ. Tapi kali ni baca macam datang kan? Macam datang. Tapi kadang-kadang kan kita ni nak bukti. Mana videonya? Okey kali ni. Ini pandangan saya dulu. Baik. Okey, sebab mungkin pandangan saya ketika umur saya dan apa yang saya lalui. Okey. Untuk the first place, memang saya akan marah kali ni. Dan tapi cuma saya adalah orang yang macam mana pun kali ni kita kena buat keputusan. Okey. Saya marah pada awal-awal tu saya marah. Saya prepare, kadang-kadang tak cukup tidur untuk datang casting, nak tunjuk yang terbaik dan saya kena bersedia saya akan di-reject apabila saya tengok ada lagi orang buat lagi bagus. Tiba-tiba bila masa dia datang casting? Dia ni siapa? Betul Lepas juga kan? buatkan saya rasa frust sebab kita ada usaha. Kan? Tapi tiba-tiba end up dengan orang yang kita tengok bagus pun tak dapat juga. Okey, tapi itu ketika dululah. Tapi sekarang ni saya yang mana saya dah belajar daripada itu. Okay, daripada itu ini alang-alang kau rasa permainan diorang ni adalah untuk publicity saja. Tapi itulah saya kena buat keputusan kali ni. Aku tak nak datang lah. Sebab rasa macam tertipu lah. Sebab 2026 ni kan dia macam-macam cara untuk orang nak menarik orang supaya dia punya produk ataupun dia punya projek itu nampak mega. Dan mungkin juga apabila berlaku situasi seperti ini, Nipo Baby ni, mungkin orang hilang kepercayaan lah. Nanti lama-lama orang pun kata alah tak payahlah pergi datang tak payahlah casting. pergi orang-orang dia juga tu dapat macam tu kan. Tapi itu mungkin negatif. Itu negatif lah. Cuma bagi saya tak adalah saya tegaskan. Sebagai seorang manusia kali ni saya rasa macam tak seronok, tak best dan rasa kecewa. Cuma saya selalunya meletakkan itulah antara suntikan yang untuk saya buktikan kan tak apa. Sekurang-kurangnya kalau saya tak dapat kali ni, sekurang-kurangnya mereka dah kenal bakat saya. Betul. Sebab audition, uji bakat, casting call ni semua juga adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan apa yang kita ada dan apa yang kita boleh buat. Dia tak semestinya yelah kita kena positif lah, maksudnya pergi tak semestinya dapat, tetapi at least orang casting director tu dia ada pilihan dah next time. Dia akan teringat watak jahat sesuai yang datang hari tu, Jay Swazir. Watak jahat itulah. Saya nak cakap lagi tapi itulah. Saya penat, rasa macam okeylah kalau penat kita rehat sekejap. Baik, sementara tu seperti biasa tekan subscribe, tekan like and tinggalkan komen anda, push the notification bell. Kita jumpa sekejap lagi. Cerita belakang tirai, tempat kisah lama hidup kembali. Okey, kita datang balik. Dah subscribe ke? Dah komen ke? Dah like ke? Kalau belum, sila buat sekarang. Dan sekali lagi kami nak ingatkan, kalau anda nak kongsi apa-apa, email kami di mekarbudaya.sokmed@gmail.com. Mat, baru-baru ni Kak Deni pergi menonton sebuah teater di MPAJ kan. Kau pun ada malam tu. Kita lah tu pergi tengok dengan kawan-kawan Mekar Budaya. You nampak lain lah malam tu. Kenapa? I macam you nampak so young. Okey, kita nak lobby projek baru kan. Kita kan Nipo Baby. Belum tahu okey. Okey, kita menonton sebuah teater berjudul Nyala Pijar Hiroshima. Karya dan arahan Roy D. Rokidi, seorang kita punya sahabat penggiat teater yang sangat-sangat berbakat.
Dan ini merupakan cerita 3 monolog dalam satu yang dijalinkan dalam satu drama. Kisah Yang benar kisah benar itu yang menariknya. Kak Leni Hmm. betul-betul impressed lah. Ya, ya. Amazing, okay. Hmm. Nyala Pijar Hiroshima, mula-mula waktu datang tu, Kak Leni fikir dia akan cerita pasal Perang Jepun ke ataupun nostalgia kepada Perang Jepun. Tapi rupanya dia mengimbau tragedi Hiroshima Sungai Buloh. Letupan 91. 91. Letupan kilang mercun. Hmm. Mula-mula Kak Leni tak tahu pasal cerita tu. Tapi tiba-tiba di halfway, bila Kak Leni dengar dia cakap pasal bulan puasa, letupan, Kak Leni terus Google. Waktu menonton tu, Kak Leni cakap, oh okey, 1991 di Sungai Buloh, Ya. berlaku satu tragedi letupan kilang mercun yang juga digelar tragedi Hiroshima. Jadi persembahan malam tu pada Kak Leni, Roy D memanglah, Roy D ni kekuatan dia adalah dia memang mendokumentasikan kisah benar dan dia mengangkat semula spirit kisah benar tu untuk tontonan orang ramai. Ya, dan bagi saya tarikannya adalah apabila kata kisah benar dan dia apa dia panggil dokumentasi kan. Dokumentasi. Saya agak ada semacam adakah dia lebih pada bercerita kan atau apa menariknya, tapi Roy D berjaya membuatkan saya terbuai untuk mengikuti jalan cerita. Sedih jugalah kan. Ya. Dan dia dilakonkan oleh 3 pelakon berbakat. Kita ada Dr. Azrai Azmi dan pelakon veteran kita Badrul Hisham Muhammad Noor dan kita punya sound engineer Adli Shinichi yang telah membawakan karakter yang sangat-sangat menyentuh hati. Mungkin Adli tu walaupun dia ahli kita, tapi Adli penerbit betul cakap. teater tu tahu. Mungkin saya akan jadi Nipo Baby dia lah. Oh, dia berpaling macam tu je Ya. di hadapan rakyat Malaysia. Kau mengkhianati. Okey. Jadi kita ucapkan tahniah lah kepada produksi Born to Be Born to Be Studio. Born to Be Global. Acu pun ada di sini, merupakan orang kuat Born to Be Global juga. Tahniah alhamdulillah dan apa tu kita nak sampaikan salam takziah jugalah Dr. Azrai tu seminggu sebelum persembahan ibunya meninggal dunia. Kak Leni macam aku tak tahulah mana datang aku sedih lah. Mana datang kekuatan dia. Malam tu Kak Leni ada bercakap dengan dia. Kak Leni cakap dengan dia dan dia dia berkongsi perasaan lah pada Kak Leni itu. Cerita belakang tirai lah ni. Cerita belakang tirai, yes. Mat, kau baca Al-Fatihah untuk Ibu Dr. Azrai? Bismillahirrahmanirrahim. Semua sekali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Itulah cerita kita anak-anak seni di belakang tirai kan. Apa berlaku, itulah Kak Leni selalu cakap dengan student Kak Leni. Orang tak tahu dan orang tak mau tahu apa berlaku di belakang. Orang hanya nak tahu apa yang mereka nak apa yang diorang nak tahu kan. Jadi untuk itu Kak Leni ucapkan takziah tapi tahniah juga kepada Azrai dan the whole team kerana melaksanakan tanggungjawab dengan sangat-sangat. Kali saya tertarik kita keluar tajuk kejap. Mungkin nanti kita akan minggu yang seterusnya kita akan bercerita belakang tirai menjadi anak seni yang mana kadang-kadang ada kedukaan tu ditelan demi menggalas tanggungjawab. Tapi aku ni kuat nangis. Tadi tu pun aku sebut nama Azrai tu, aku dah macam nanti Kang drama. Kalau yang kuat nangis panggil apa? Baby apa? Baby apa? Baby crying baby. Baby bukan. Tapi boleh. Kak Leni suka cerita macam tu. Dia menunjukkan ketabahan. Azrai sangat tabah malam tu. Aku tak boleh lah. Okey, kita balik kepada tajuk kita iaitu Nipo Baby. Tapi kan Nipo Baby ni, adakah semua orang yang kita panggil Nipo Baby ni memang tak berbakat? Taklah juga. Tadi kau dah cakap pasal Abang Faizal Hussein. Tapi kalau lah kadang-kadang orang kat luar sana kan, kita cubalah menelusuri perasaan mereka yang sangat geram kepada Nipo Baby ni kan. Saya pun tak lari daripada rasa tu kan. Jadi Nipo Baby ni adalah dia punya dipanggil downside negatifnya di mana macam Kak Leni tanya tadi kan, datang casting susah. Ada yang saya pernah tengok castingnya di Kuala Lumpur, dia tu daripada Johor, daripada Perlis. Kan benda-benda tu yang bagi saya tidak elok. Betul lah kan. Tapi Kak Leni, benda ni dia
apa yang saya boleh kongsi adalah kenapa kita kena ada ilmu ataupun kita kena ada pengetahuan supaya kita tak lalu lagi benda tu. Contoh Kak Leni, seorang yang sangat berbakat baru nak membina tapak, tapi bila mereka melalui situasi nipu baby, Boleh itu down yang itu yang saya sedih lah sebab saya lalu benda tu Kak Leni kan. Dia boleh menghilangkan orang punya kepercayaan, Ya, membunuh semangat. membunuh semangat Okey. dan itu yang nanti berpecah-pecah kita punya, kita tu jadi berpuak-puak, sedangkan seni ni menyatukan Okey. Aku terasa lah juga okey, dia macam ni tau. Yelah Kak Leni kadang-kadang mengarah. Pasal tu juga Mekar Budaya kita jarang buat casting. Kita jarang buat casting kalau bukan sebab biasanya kita dah tahu siapa yang kita nak ambil berlakon. Okey. Ruang teater kita kecilkan kepada teater lah kita tak cakap pasal industri filem dan TV lah, itu sangat besar. Ruang kita di dalam teater ni, ruang kita sebenarnya sangat kecil. Kita sebenarnya aktivis teater di Malaysia, kalau Kak Leni boleh katakanlah kalau 100% aktivis teater di Malaysia, Kak Leni rasa Kak Leni kenal 80% daripadanya. Bukan sebab aku ni sangat terkenal mengenali semua orang, tapi kecil. No, memang sangat famous. Tidak, dia sangat kecil. Ruang kita kecil, kita pergi ke mana-mana kita boleh kenal orang-orang teater. Jadi apabila kecil, jadi Kak Leni pun memberikan ruang dan peluang yang sama berulang-ulang kepada orang yang sama. Adakah Kak Leni nak mengatakan tentang Kak Leni adalah seorang individu yang rajin menonton dari segi filem, teater. Jadi di situlah kerana mungkin itu kot Kak Leni jarang adakan casting, tetapi sebenarnya casting Kak Leni adalah secara tak langsung apabila Kak Leni pergi tengok show dan tengok orang tu, mungkin kat situ Kak Leni dah casting. Betul. Mungkin macam tu kan. Dan Kak Leni selalu cakap, okey lah kadang-kadang adalah juga kan suara-suara nakal di belakang. Tapi pada Kak Leni... Alah Leni tu. Asyik banyak orang sama aja. Betul, ada. Oh, tapi, macam tu Ada. Tapi macam ni lah, Kak Leni tak adalah ambil benda tu sebagai negatif. Kak Leni ambil benda tu sebagai suatu yang positif untuk kita, menunjukkan ada orang nak bekerja dengan kita, tapi mereka tak dapat peluang tu. Tapi itulah, aku tak ada jawapan sebenarnya. Atau okey, bagi saya apabila saya baru tahu Kak Leni tau. Sebab kita dah bertahun Kak Leni. Saya baru tahu benda ni. Nombor satu, saya bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya mendapat peluang itu. Okey, itu kesedaran saya lah. Nombor dua, bukan senang nak kerja dengan makhluk Tuhan ni. Okey. Kalau dia dah mengamuk, faham tak? Jadi kalaulah anda ataupun mereka mengatakan saya nipu baby, nipu baby yang azab tau. Contoh macam inilah. Contoh kan. Saya dipanggil dan diterima, dan saya bukan bersenang-lenang selama 2 bulan 3 bulan berlatih dengan beliau, kan sangat azab. Jadi cumanya saya tahu istilah tu keluar apabila Mekar Budaya mesti ada J.S. Wazir. Itu je lah. Tapi saya ada kesedaran juga Kak Leni. One day sebab saya ada kesedaran Kak Leni sangat orang cakap transparent. Okey, Ahmad, cerita ni kau tak ada watak sesuai yang kau. Ada. Saya kena je benda tu, tapi orang mungkin tak tahu, mungkin saya share, kan saya kongsi benda tu. Ada je. Dan saya pun bersedia untuk di-reject. Kan cuma setiap kali ada je saya kerana macam kalau saya Kak Leni pernah ada bercakap, Mekar Budaya dia adalah orang yang orang yang adil dan telus, di mana apa-apa hal yang dipanggil nipu baby dan kroni kita mengutamakan ahli kita dulu. Betul. Betul tak? Betul. Sebab itulah gunanya kita berenaung di bawah sebuah pertubuhan. Okey, itu pun salah satu justifikasi jugalah. Kalau orang tanya kenapa asyik-asyik ambil J.S. Wazir terutamanya lah kan. Satu, dia ahli pertubuhan kita, ahli seumur hidup pula tu. Dan kedua, supaya mereka bayar murah. Ahli kadang-kadang tak bagi pun. Kau bagi makan je. Ini fitnah. Kau rendah sangat nipu baby. Ambil. Fitnah. Bayar murah tu mungkin,
Tapi tak adalah tak bayar. Kau tak bayar, Mat. Pernah. Tak bayar. Adalah tak bayar. Waktu projek akhir dia, taklah kot. Waktu festival teater macam tu tak. Tapi yelah, mungkin kali ni senang bekerja dengan orang yang sama kot. Okay, itu mungkin satu hal. Tapi bukanlah semua, ada juga yang dia tak ada. Bukanlah semua watak sesuai dengan dia. Betul lah. Itu yang saya cakap. Akhirnya kita kena ada kesedaran yang tinggi. Kan? Bagi saya, kita kena positif. Tapi kita bukan nak buat rumusan lagi kan? Belum lagi kan? Belum. Okey. Kak Lini tengah tengok skrip sebenarnya. Kita punya penulis skrip ni si adik Amalina. Dia minta kita bercakap pasal kisah audition, tentang casting yang pelik-pelik yang kau pernah lalui. Pernah tak? Pelik Kau lah paling kali ni, banyak pergi audition kan? Okey. Mungkin situasi ni jarang orang temui ataupun saya yang jarang kot temui. Saya ada pergi casting di mana saya dibenarkan untuk pilih watak yang saya nak dalam lakonan tu. Wah. Okay, nombor satu. Tu pelik lah. Tapi bagi saya, Lah, cantik lah. Aku memang nak jadi hero lah kan. Dapat tak hero tu? Kan. Dengar lah dulu. Okay. Pelik lah macam. Wah, tapi masa tu awal lagi ni. Saya masih dalam belajar lagi. Kan. Lepas tu, wow. Kan, lepas tu kita pun, yalah masa tu saya rasa rendah hati, rendah diri dengan penampilan, dengan tak ada siapa yang nak panggil. Tiba-tiba, ada casting macam ni. Okay, kau nak ada hero? Boleh. Okay, saya pun pergi. Pergi, saya pun casting. Buatlah macam-macam. Okay, abang tengok kau bagus apa semua. Cuma macam ni, kau boleh buat watak ni. Cuma kita ada bayaran. Kau kena bayar. Kena bayar untuk watak tu. Okay? Jadi saya macam, okay. Tapi pemahaman saya lah. Dia cakap ini ada macam apa lagi? Crowdfunding. Dia maksudnya okay, kita kau adalah... pergi agensi ke? Interview agensi bakat? Bukan. Memang casting? Ya Tahun tak pernah pula aku dengar casting berbayar. 2009 kali ni. Memang ada ke casting berbayar? Itu yang saya tak tahu. Kalau anda pernah lah. Baik, kalau anda semua pernah melalui situasi sama dengan saya, kan? Cuba komen, cuba share dengan kami. Dan saya nak tahu. Saya nak tahu sebab okey, lepas tu dia cakap okey, sebab kita ni tak ada banyak duit, tak ada dana. Jadi kita buat satu cerita yang kau pun bayar, aku pun bayar, kita kumpul duit, dapat. Jadi saya macam pelik. Tapi sebabkan kita teruja kan. Nak, baik. Tapi saya pula bijak masa tu. Bang, boleh tak duit yang saya yang kena bayar tu, selepas saya berlakon, pakai bayaran saya? Saya cakap macam tu. Dia jumpa scammer. Silap lah korang. Sebab saya tak nak melepaskan kan ni. Sebab macam betul ke ni aku nak jadi hero kan? Tetapi ada pula bayaran dulu lah kan. Tapi saya buat macam tu. Dia setuju tak? Dia macam okay, tak apa, nanti abang bagi tahulah. Itu yang pelik lah. Okay, dapat ke tidak? Jadi tak projek tu? Dia cakap tak jadi sebab duit dah cukup. Apa ni, ya Allah. Ini tahun bila ni, Mat? Jangan cakap 2026. Masa tu saya belajar 2009, okay 2008 lah macam tu. Berbelas tahun yang dulu. Okey lah. Kalau dia cakap 2026, aku hantuk kepala kat dinding. Tu antara casting yang pelik lah. Tapi ketika itu sebab kita teruja, semua benda jadi positif kat ni. Ya. Itulah, dia sama lah macam kita pernah sebut dalam salah satu episod dulu. Kita kata, bila kau datang dengan passion tu akan membawa kau untuk buat apa saja. Termasuklah. Okey. Tapi kita pun pandai. Kan? Dia cakap, okey, abang bayar saya, lepas tu saya bagi balik. Bagus macam tu. Tapi, tu lah. Saya ni, okey, sekarang kita tengah mencampak-campak. Okey, tak okey. Tapi yang buruknya kali ni, kalau pengalaman saya yang buruk, yang mana saya geram, macam tu lah kali ni kan. Kita bersusah payah. Yelah. Lepas tu kena pula bila kita berlakon dengan anak dia pula saya contoh saya dibayar. Ini pengalaman sebenar ke ni? Saya pengalaman sebenar. Macam mana? Okey, awak ditawarkan untuk berlakon episod. Okey. Satu episod saya nak bayar awak 500. Okey. Tapi saya masa tu saya dibayar RM50 je. Lepas tu dia cakap, okey, awak satu episod apa? Saya cakap 500. Okey. Saya ingat sebab kita ada 10 episod. Sekali dia cakap satu episod je. Tak apalah. Okey, satu episod kalau ikut kat ni, dia dalam 1 hari atau 2 hari. Kan? Tiba-tiba saya kena 1 minggu. Dia bayar kau RM50? Bayar RM500. Saya cakap, kenapa ni? Anak saya baru kahwin. Jadi diorang pergi honeymoon dulu.
Apa kena mengenai negara saya? Ya, kan ni. Jadi bila saya kira 500 tu Ayuh, seminggu kan ni. Ini pun pelik juga. Itu antara benda yang nipu baby dia. Astaghfirullahalazim. Tapi itu macam saya cakap lah, saya dah berada dalam keadaan yang pernah rempuh. Okey, ini menarik Isu-isu yang ini kita akan bincangkan minggu depan bila kita bercakap tentang union. Topik kita minggu depan agak serius, sikit heavy. Kita cakap pasal union Oh, pelik maknanya. Yang itu saya sangat marah lah pasal nipu baby tu kan. Faham lah. Itulah. Okey, jadi sekarang bakat atau connection? Mana yang lagi penting? Bakat atau connection. Tapi itu sangat general lah. Dari sudut Jelaskan. apa kali ni? Sudut apa? 20 Saya seorang markah. yang spesifik tau. Boleh bakat atau connection. Daripada sudut mana ni? Okey, mana yang penting, mana yang kau rasa macam akan membawa kita pelakon orang seni kepada masa depan yang lebih Bakat atau connection. Okey, Kedua-dua. untuk tahun 2026 ni, saya memilih pada connection. Okey, Yang sebab lebih bakat penting. sebab bakat kau dah terbukti. Bakat kita dah terbukti. Macam mana dengan orang yang baru nak cari ruang dan peluang? Okey, nak cari peluang dan ruang pun sekarang kan Ada kita connection. nak tunjuk bakat dengan kita kena ada connection. Contohlah paling ringkas, connection kita adalah dengan kita buat video ataupun kita buat video pendek dekat media sosial. Itu Betul. connection. Sekarang dah zaman Jangan media sosial. fikir connection tu orang saya ni. Habis tu yang tengok kau dalam TikTok tu bukan orang ke? Dan Marah pula saya. kan dan boleh juga pautkan awak punya video kepada penerbit-penerbit, pengarah-pengarah terkenal yang ada social media. Kena beranilah. Untuk Kan? nowadays, wow, cakap orang putih aku ni. Kan tiba-tiba. Bakat memang, bakat Sangat memang penting. lah. Tapi connection tu lebih penting. Connection tu boleh menimbulkan anda di permukaan industri, tetapi bakat akan menentukan anda stay atau tidak di situ. Ya. Dan di situlah bagi saya orang yang nak berkarya, orang yang nak berseni, orang nak buat apa saja, teruskan usaha anda, tetapi kena memikirkan juga untuk anda dikenali. Baik. Okey. Okey, ini cerita ni memang seronok lah untuk kita dengar, untuk kita bincangkan berterusan kan. Tapi itulah, kita pun sebenarnya dah sampai di hujung-hujung. Okey, kita ada berapa minit ni? Ada Sebab beberapa minit. saya rasa kita kena buat rumusan yang mana bagi saya nipu baby ni ada keburukan dan ada kebaikan. Betul. Tetapi kat ni kita lebih melihat dari sudut yang lebih tenang dan lebih berpengetahuan di mana akhirnya sekali kali ni kita percaya rezeki tu datangnya daripada Allah. Betul. Kata-kata kita lah walaupun dia nak Kak Leni, tetapi akhirnya nama saya yang keluar, Kak Leni kena terima. Kan, terpaksa aku pergilah menukar kerjaya akhirnya. Ya. Dan orang yang ada peluang yang lahir di dulang emas ni juga seharusnya kena pandai menggunakan kesempatan itulah. Peluang betul. dah ada, tunjukkanlah bakat yang sebenar. Kali ni suka tahu Cik B. Cik B anak Datuk Vida kan. Hari tu orang kutuk dia. Manager tu. Ada satu rancangan reality talk, Tumai Manager kan. Orang kutuk dia dekat thread tau. Orang cakap dekat social media lah. Orang cakap Cik B kalau bukan pasal mak kau pun bukan siapa-siapa. Lepas tu Cik B jawab tau. Dia kata, emak boleh tukar ke? Bukan, dia cakap macam ni. Kenapa? Kalau emak boleh tukar ke? Ya. Bijak lah dia tu. Okeylah. Baik. Okey, kita nak sebut beberapa teater yang akan berlangsung dalam masa terdekat. Minggu ini bermula 23 hingga 28 teater imersif di Universiti Melaya Antara Rakta akan berlangsung. Kemudian kita juga ada teater berjudul Betis ni Bunting Padi karya sastrawan negara Usman Awang. Ini rare punya teks pada 7 Julai nanti di Universiti Melaya, diikuti oleh sebuah lagi persembahan berjudul Keranda 13. Juga akan dipersembahkan di Universiti Melaya pada 9 Julai. Dan Tarik Picu lagi. Ya, Tarik Picu yang akan dilangsungkan atau dipersembahkan pada 16 hingga 19 Julai di PJ Pack. Okey, yang mana untuk pengetahuan anda semua, tiket dah boleh dibeli. Okey. Baik. Ingat subscribe, follow kami. Akan ada banyak topik menarik lagi. Push the notification bell. Bagi cadangan anda di ruangan komen dan juga email kami di mekarbudaya.sokmed@gmail.com. Ya. Dan kita berundur dulu lah kan, Ahmad Iswazul Ismail. Boleh. Ya, boleh. Walaupun Boleh. tirai mungkin sudah ditutup, tetapi cerita tidak berakhir di sini. Jumpa lagi nanti. Jumpa lagi dalam podcast Cerita Belakang Tirai. Bye. Assalamualaikum. Cerita belakang tirai, Tempat kisah lama hidup kembali, suara yang pernah sunyi kini didengar.